Janganlah jadi macam PAS yang meroyan. So benda betul, benda yang bagus kita sokong. Kita kena faham lah benda tu. Sebab itu kita kena faham konteks. Yang tak faham konteks ni, ini yang bila tak faham konteks, dia masuk ada komen merapu-rapu lah tuan-tuan. Syaf, encik tim Rafizi ke? Baik, saya sebenarnya kalau nak katakan tim mana-mana ni, saya melihat kepada apa gagasan yang dibawa. Tapi kalau dilihat kepada komen-komen di luar, orang label saya ni sebagai tim Rafizi lah. Tapi saya ni sendiri, selepas YB Rafizi menang, dia dapat pangkat, dia dapat apa, saya tak pernah jumpa dia pun. Lah saya jumpa dia, saya rasa masa saya masih lagi dalam tim pemilihan yang lepas. Itu je. Maknanya, lah saya jumpa dia 3 tahun sudah. So, kalau tanya saya sokong siapa? Saya melihat kepada substantif yang dibawa oleh seseorang calon. So, dalam konteks pemilihan pada kali ini, memang obviously berlaku serangan terhadap dia. So, inilah yang saya suarakan. Jadi, maka orang pun label lah saya dengan tim Rafizi. Kalau tanya tim Rafizi dia pun, tapi kita okey je. Cuma dia pun gelak je lah kan. Dia kata aku rasa aku jumpa dia pun dah lama aku tak jumpa ni. Itu cerita dia lah. hmm. Hmm. Fitrah manusia berbeza sebelum dan selepas berkuasa. Terus lawan kebatilan dalam parti. Betul. Yang ini memang saya sokong lah kan. Sebab bila kita berkuasa kadang-kadang ialah kita terlupa. Biasalah manusia. Cuma kita pun adalah harapan. Orang-orang yang di sekelilingi PMX ni perlulah menjadi mata-mata dan telinga PMX. Bila dengar kat bawah ni sampaikanlah. Bukan kau duk tukang jilat sampai hilang pertimbangan. Lepas tu salahkan orang lain yang menimbulkan dikatakan menimbulkan huru-hara dan sebagainya. Hakikatnya benda tu berlaku di bawah. Yang tukang siram minyak menjadi marak ni orang di sekeliling PMX. Tu yang berlaku. Yakuma Hareda. Selain DSI, Rafizi aku salute. Walau aku bukan ahli PKR, dapat rasa keikhlasan dia bekerja. Yes. Ini yang berlaku. Sebab tu saya kata di peringkat awal tadi, YB Rafizi dia datang dengan package. Macam juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia datang dengan package. Ahli parti menyokong dia, rakyat yang biasa pun menyokong dia. So persoalan yang saya nak lontarkan adalah dalam ketiga-tiga calon ni nanti, siapa yang ada package ni? Siapa yang ada package ni? Siapa yang ada package mendapat sokongan daripada ahli parti dan mendapat sokongan juga daripada rakyat biasa. Sedangkan nama-nama yang disebut yang dicalonkan sebagai timbalan itu semua calon-calon yang kalah pilihan raya. So dekat pertimbangan itu, di atas pertimbangan itu maknanya dia tak cukup lah package tu tadi, maknanya rakyat pun tak sokong kau. Kan? Jadi bila rakyat tak sokong kau, apa kata kau do something, repair kat mana yang perlu di repair, pilihan raya pun dalam tempoh setahun setengah saja lagi. So buktikan yang kau mampu untuk meraih kepercayaan rakyat biasa. So next 3 tahun daripada sekarang, kau masuklah pemilihan. Itu cerita dia. Ini yang mana pada saya, semua perwakilan satu Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, kena melihat dan kena faham. Kita kena melantik calon timbalan presiden yang ada package ini. Bukannya seorang calon yang turun satu kawasan tetapi dipenuhi dan dibontoti oleh ahli parti je. Turun buat program, ahli parti je ramai. Rakyat biasa tak ada pun. Lepas tu dia gebang. Ini majlis pada hari ni banyak yang hadir. Come on lah.
Mat Dani, adakah pemimpin tinggi parti kebanyakannya perlu pijak kepala? Tak perlu pun sebenarnya, tapi bila dia rasa dia tak ada substantif kan, dan pijak kepala, cara paling pantaslah nak naik, itu saja. Aki Azek, oh thank you. Salam PPSA, steady tuan, Alhamdulillah. Baik, di hujung-hujung ni saya bacakan komen kalau ada, insyaAllah. Sebab dalam satu hari, 2 hari ni kita akan tengok penamaan dan kita tengoklah siapa calon-calonnya daripada situ dan kita buat ulasan lagi. Apa ni terpulang, saya jenis yang terbuka tuan-tuan. Kalau komen-komen yang tak bersetuju dengan saya pun saya okey je, saya akan baca. Siapa yang bersama dengan saya sekian lama tahulah. Itu memang style saya lah. Saya orang Sarawak, bukan ahli PKR pun, tetap sokong Rafizi Ramli, pemerhati sepi. Betul lah tu. Sebab ahli PKR tidak akan mampu memenangkan calon-calon PKR, calon-calon PH dalam pilihan raya. Takkan mampu tuan-tuan. Bermimpilah kalau ada pemimpin-pemimpin parti yang mengatakan ahli kita akan memenangkan kita dalam pilihan raya. Mimpilah tuan-tuan. Terlalu jauh. Dia bukan saja mimpi di siang hari, tapi dia mimpi siang, malam, bangun balik siang, sambung mimpi. Saya nak tengok data daripada mana data dia dapat. Sebab itu pemerhati sepi, kita perlu menyantuni ahli-ahli masyarakat yang memang dikatakan berdiri di atas pagar. Betul. Dia memang tak berminat parti, kau nak paksa dia buat apa? Cuma apa yang kita boleh bentangkan adalah kita yakinkan kenapa dalam pilihan raya undian mesti diberikan kepada calon-calon kita. Itu cerita dia, tuan-tuan. Coklat Milo, pendapat saudara, adakah calon yang kalah PRU layak menjadi menteri? Coklat Milo, kau ni SB ke? Soalan kau ni membunuh. Pada saya tak layak kot kan. Sebab apa? Melainkan kita nak cukupkan kota lah. Tapi saya rasa kita kota dah ada kan. Yang kalah ni patut buat kerja parti lah. Jadi dia boleh fokus. Dia boleh fokus. Bagi dulu peluang pada yang dah menang ni untuk dia perform. Kalau dia tak perform, tukar lah. Apa masalah dia? Kan? Sebab kita tanggungjawab tu, tugas tu sebagai satu tanggungjawab dan amanah. Kalau setahun tak perform, dan tukar lah. Apa masalah? Jadi dalam kelompok kerajaan, takkanlah kita tak mampu nak lantik menteri. Jadi pada saya yang kalah PRU je, bagilah buat kerja-kerja parti. Tengok hasil dia macam mana kan. Kalau kerja parti pun memang macam tu je, jadi kenapa kita nak panggil dia lagi? Tengok Walid PAS dah masuk ni. Tuan-tuan masuk tengok ni, Zuzaimi ni. Bang, jom masuk PAS. Ini Walid PAS ni tuan-tuan. Hati-hati sikit. Daripada senyum sokmo, maksud tuan kena kembali kepada dasar akar umbi untuk membina crowd dan profil agar dibuktikan pada rakyat. Memang itu pun. Sebab apa tuan-tuan? Memang itu pun yang berlaku. Saya bagi satu contoh lah. Kemenangan di Don Ijuk. Don Ijuk ni kita maklum sebagai satu kerusi yang kata orang deposit kita lah, kerusi selamat kita lah. Tapi kita kalah baru-baru ni kan. Dalam PRN kita kalah. So saya dalam tempoh kita buat kita jumpa ahli apa semua, kita tanya kenapa calon kita kalah. Antara jawapan yang paling ketara adalah kita tak kenal calon. Calon bukan daripada warga tempatan, dan kita tak jumpa pun dia. Lepas tu saya tanya, dan kenapa awak undi calon satu lagi? Sebab dia kata calon tu jumpa kita orang. Nampak tak?
Dan dia kata kalau tak jumpa, kalau orang luar pun okey lah, tapi kata orang adalah akar umbi yang membawa dia pergi jalan apa semua kan. So akar umbi pun tak berapa nak bawa dia juga. Ini masalah lah. Jadi ini kesimpulan aku untuk malam ni kan. Nak tak nak kena balik kepada asal. Balik kepada asal. Kita nak pokok kita tinggi, kita nak pokok kita besar, tapi akar kau tak baja. Kan? Akar bukan setakat kau tak baja, sekarang ni kau cantas pula, kau kerat-kerat akar ni. Kan sampai pukul 4 tak habis kan. Kan? So kita tengok sejarah bangunan. Tengok macam mana KLCC. Kalau ada arkitek dalam ni kan. Kalau katalah ketinggian 200 tingkat, foundation bawah tu berapa tingkat? So samalah juga. Ada tak logik kalau kita rasa sekarang ni pokok kita dah besar, jadi kita kena besarkan yang atas ni, yang bawah ni kita potong, kita cantas, kita racun dia. Kalau itulah cara kita bergerak, maka jangan terkejut, kita tumbang dan lepas tu kita akan tanya kenapa kita tumbang. Soalan yang pelik lah tuan-tuan. Ahli biasa yang cuba kritik parti nak dibawa ke Biro Tata Tertib, di mana keadilan untuk bersuara? Azlan Al-Karaki. Thank you bro untuk soalan ini. Inilah yang saya utarakan tadi kan. Kalau dah pengerusi negeri buat kenyataan media, setiausaha politik Perdana Menteri buat kenyataan media berkaitan dengan parti. Jadi, kalaulah top-top leader ni semua buat kenyataan media, dan mana kenyataan media mereka ni bodoh-bodoh, takkanlah ahli nak ikut saja. Kita ni bukan PAS. Kita tak ada konsep walak membabi buta ni. Contoh, saya ulang balik Azlan Al-Karaki. Ada kepatut pengurusi parti Selangor boleh cakap, kita nak orang yang menjalankan kerja-kerja parti tak ada kaitan dengan tidak memegang urusan pegang jawatan dalam kerajaan. Dia cakap tu dalam keadaan dia tu menteri besar. Kalau macam tu kau letak jawatan lah dulu. Nampak tak? Jadi bila benda tak betul, kita kritik lah. Tapi kalau nak bawa ke Biro Tata Tertib, silakanlah. Itu hak dia. Tapi mulut ni mulut kita. Itu masalah dia kan. Kau bawa lah Biro Tata Tertib ke, Biro Tata Negara ke, whatever biro lah yang kau nak bawa. Kalau ahli nak bersuara, ahli bersuara juga. Sebab kita berada di zaman AI sekarang ni. Itu saja. Sazali Ahmad, aku macam tak percaya benda ni berlaku dalam masa yang singkat dalam PKR tengah meneraju ni. Sazali Ahmad, sebenarnya kan, ni sebenarnya, kalau kita perhatikan trend daripada pemilihan yang lepas, kita dah boleh jangka sebenarnya. Kita dah boleh jangka. Dulu lagi suara-suara dah menyatakan, jangan simpan, saki-baki, jangan simpan. Tapi kita simpan juga. So dia macam sel kanser lah kan. Doktor kata ni kat dalam ni ada satu. Macam mana? Kena buang ni. Kalau tak nanti dia membesar. So ahli dah menyuarakan buang. Tak dibuang-buang. So apa yang berlaku ini dia sebenarnya bukan tiba-tiba. Sazali Ahmad. Dia bukan tiba-tiba. Dia tak ada kebetulan. Semua itu tak ada kebetulan. Maknanya benda tu telah pun berakar umbi daripada sebelum ni lagi. Itu cerita dia tuan-tuan. Bro rasa ada kesan negatif yang besar tak dari cerita ini? Ada kesan negatif yang besar, tetapi dia bergantung kepada apa respon daripada pimpinan-pimpinan. Dia bukan semata-mata Rafizi Ramli, dia bukan semata-mata Nurul Izzah, dia bukan semata-mata Saifuddin, bukan semata-mata Sam, siapa lagi? Bukan. Bukan semata-mata PMX. So masing-masing punya keputusan ini akan menentukan ke mana hala tuju. Itu je yang saya nampak. Jadi saya akan cakap yes, akan memberikan kesan negatif yang besar kalau sekiranya pimpinan tidak mengambil ataupun membuat satu langkah yang betul-betul serius.
Itu sajalah yang boleh saya komen buat masa ni, sebab kita pun tak nak sebenarnya. Sebenarnya kita memang nak buat live. Saya nak buat live daripada malam wacana tu lagi. Tapi kita tak terpanggil. Sampailah saudara YB Rafizi, Datuk Seri Rafizi mendedahkan lampiran A dan lampiran B. Tuan-tuan wajib ada lampiran A, wajib ada lampiran B. Kalau rasa lampiran A ni tebal sangat, tuan-tuan start baca dengan lampiran B dulu. Start dengan executive summary. Tuan-tuan akan faham apa yang saya sampaikan. Baca executive summary ni, tuan-tuan akan faham, insya-Allah. Right? Tuan-tuan akan faham. Jadi bila saya melihat apa yang ditimbulkan dalam kenyataan media ini, barulah saya memberanikan, bukanlah memberanikan, tampil untuk memberikan pencerahan di TikTok. Dan insya-Allah kita akan terus membuat live demi live, dan saya nak engage dengan semua audience kita, tak kisah daripada mana pun. Alright, saya nak engage dengan, mungkin sampai satu masa nanti kita akan buat 2-3 hala, panggil, naik apa semua, kita akan bersembang. So saya percaya dan saya positif untuk memenangi pilihan raya akan datang, sama ada PRN ataupun PRU. Nak tak nak, kita kena turun menyantuni golongan atas pagar. Alright. Semata-mata ahli parti dia tak akan membantu sama sekali. Jadi sebab itu saya tak pernah pun kata dekat dalam ni yang bukan ahli sila keluar, tak ada. Right? So mungkin setakat itu saja untuk malam ni. Terima kasih sangat-sangat untuk semua yang bersama dengan saya setelah lama saya tak buat live. Terima kasih yang bagi saya gift yang saya tak sebut satu persatu. Terima kasih. InsyaAllah kita akan buat live lagi malam esok. Kita akan ulas berkenaan dengan secara khusus calon-calon pemilihan di peringkat pusat hari demi hari. Dan kita tengok juga apakah perkembangan. Kalau kita tengok pada hari ini, syarat dengan kenyataan media yang begitu gelojoh daripada orang-orang di PMO, begitu juga di pimpinan-pimpinan di peringkat negeri. So saya dah ulas pun pada hari ini. InsyaAllah kita tengok apa yang berlaku esok. So jumpa lagi pada masa akan datang. Mana yang belum follow saya insyaAllah. So kita jumpa malam esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semua tuan-tuan dan puan-puan.